Al-Hadisul Khamis, hadis kelima, Sunan Daruqutni, daripada karangan Imam Ad-Daruqutni. Hadis kelima bertemakan keberkatan gerak kerja menerusi basmalah. Basmalah ialah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, daripada kitab Sunan Daruqutni. Yarwiha, meriwayatkan hadis ini Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, an Syekh Muhammad Mukhtar an Fanan an Syekh Muhammad Mukhtar bin Al-Tariq Bogor. Bogor ni mana? Ulama Bogor, Indonesia. Kita terus ke ni wabihi ilaihi. Sebelum tu sampai kepada ni dulu. Ahmad Ibn Zaini bin Ahmad Ibn Abdirrahim Al-Katib Al-Asfahani sama'an, diterima hadis secara sama', secara paling tinggi, daripada Al-Hafiz Anil Hafiz Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni lah pengarang kitab hadis yang Tugu ni ambil sanad ni. Hadis ni kalau saya dihitamkan ni, mana ni tokoh-tokoh penting. Wabihi ilaihi qala haddatsani Abu Talib Al-Hafiz Ahmad Ibn Nasr qala haddatsana, menceritakan kepada kami Hilal Ibn Ala qala haddatsana, menceritakan kepada kami Umar bin Uthman qala na ni mana amba'ana makna memberitakan kepada kami. Ini belum semua dah dengar biasa ni. Musa ibn A'yun anil Auza'i, daripada Auza'i, daripada An Qurrah ibn Abdirrahman, daripada Az-Zuhri an Az-Zuhri, daripada Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi aqta. Dalam buku lama ni ada perkataan fahuwa aqta. Ni kemaskin ni sebelum dia meninggal. Daripada ni sampai kepada ni lah, sampai kepada daripada Al-Auza'i, daripada Qurrah ibn Abdurrahman, daripada Az-Zuhri, daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap urusan yang tidak dimulai padanya dengan sebutan Allah adalah terputus, yakni kurang berkat. Tapi dengan riwayat lain ada setiap urusan tidak dimulai dengan bismillah. Ada riwayat lain setiap urusan tidak dimulai dengan ni bizikrillah. Yang tidak ada setengah riwayat bismillah, ada dengan alhamdulillah. Jadi contohlah. Jadi kalau kita buat apa benda, kalau tidak baca bismillah atau zikir-zikir tu, syaitan boleh masuk, boleh kacau. Dia dapat faham. Pengajaran hadis, urusan yang urusan yang dilakukan yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah adalah kurang berkat. Bukan haram, jadi kurang berkat. Nama Allah biasa dibaca dengan basmalah atau hamdalah. Basmalah ini bismillahirrahmanirrahim, hamdalah alhamdulillah. Islam mendidik sesuatu urusan biarlah diabdikan kepada Allah yang merupakan penjadi kita. Jadi kita serah pada Allah ni sebagai hamba abdi sungguh, bukan sebagai kita rasa kita yang buat. Hadis ini menyamai amalan Al-Quranul Karim yang memulakan mushaf dengan baca basmalah. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surah At-Taubah. At-Taubah saja tak ada bismillah sebab At-Taubah diturunkan ketika perang. Perbuatan menyebut basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, merupakan latihan saintifik sains Islam kepada Al-Quran yang dimulakan dengan basmalah, mengandungi sebagian daripadanya tentang alam semesta. Latihan ini penting sebagai mencari jalan menambahkan kesuburan dalam penyelidikan dan pembangunan. Ke surat 44. Ayat 33. 33.